Hai, hari ni kita terus lompat tajuk koordinat. Sebab tajuk masa tu dia perlukan cikgu ada depan kelas. Kan kalau dengar video kau orang tu bukannya faham. Jadi kita masuk dulu tajuk koordinat. Tajuk koordinat kamu dah belajar tahun 4, tahun 5, kedudukan, mengufuk, mencancang, paksi X, paksi Y. Jadi itu yang perlu kamu ingat balik. Sebab ini tajuk yang paling senang untuk dapat markah. Okey, tapi beza dia tahun 6 dengan tahun 5. Tahun 6 dia ada skala. Maknanya dia akan bagi tahu jarak yang ini nilai dia mewakili 1 kilometer. Ini kita panggil unit. Dulu kita baca unit, betul. Ni 1 unit, 1 unit, 1 unit. Jadi dia jadi 3 unit. Jadi 3 unit ni nilai dia bersamaan dengan 3 kilometer. Jawapan akhir awak mesti ada unit kilometer. Kita dah tak ada guna unit lagi dah. Untuk tahun 6 dia punya jawapan mesti nilai dalam kilometer. Dia nak jarak sebenar. Nampak ni? Dia nak jarak sebenar. Itu beza dia tahun 5 dengan tahun 6. Yang lain semua sama. Jarak mengufuk masih macam ni. Ke bawah, mengufuk. Mencancang ke atas. Sama macam sin. Bila kita buat carta palang, kita tengok bawah dulu. Jadi X dulu, bawah. Tengok yang bawah ni dulu, baru tengok yang belah kiri. Koordinat. Okay. Tapi untuk tahun 6 awak tak belajar koordinat. Awak akan belajar mencari jarak. Berapa jarak kampung nelayan dengan rumah Farid. Itu jarak. Dia tak ada dah koordinat tahun 6. Okey, koordinat tu hanya untuk tahun 4 dan tahun 5. Tahun 6 ni hanya mengira jarak. 2 koordinat. Mengira jarak yang sebenar, iaitu jawapannya mesti dalam kilometer. Mesti dalam kilometer. Okey. Contohnya dekat sini, jarak mengufuk masjid dari rumah Farid. Ni rumah Farid, ni masjid. Jarak mengufuk mestilah tidur. Dia bergerak berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tak tulis 5 unit, tapi kita tulis 5 kilometer. Sebab dia nak jarak sebenar. Tahun 6 mesti unit bagi koordinat, jarak koordinat adalah dalam kilometer. Okey, macam mana pula kalau sekarang dia bagi macam ni? Jadi ini nilainya dalam sentimeter. Ni, dia dalam sentimeter. Jadi, kalau dalam soalan sama ada dia bagi macam ni ataupun macam ni, nilai dia tetap sama. 1 mewakili 1 kilometer. Yang depan ni mewakili 1 sentimeter. Kalau dia banyak-banyak ni, nilai dia adalah 100,000 sentimeter. Tapi jawapan akhir mesti nak dalam kilometer. Jadi tak kisahlah nilai dia macam ni ke, macam ni ke, jawapan awak tetap kilometer. Tetapi kalau nombor tu banyak sifar, buang je sifar, ambil yang ni dah je. Okey. Sebab jadi 2. Skala dia akan bagi tahu dalam ini atau ini. Itu je. Senang. Yang penting awak tahu mengufuk ke bawah, mencancang ke atas. Baca ke kanan dulu, baru naik atas. Ke kanan dulu, baru naik atas. Atau ke kiri dulu, baru naik atas atau turun bawah. Dia mesti macam ni dulu, baru naik atas atau turun. Ini boleh baca, tengok. Okey. Jawapannya mesti ada dalam kilometer.
meter. Dia tak nak unit. Dah tahun 6 tak ada unit. Mesti dalam unit ataupun skala yang sebenar, iaitu kilometer. Tak perlu darab pun. Nilai dia sama. Satu mesti sama dengan 1 kilometer. 1 cm mewakili 1 kilometer. Itu je. Yang ini pun koordinat tak perlu awak cari, awak tengok saja. Awak tahu macam mana baca koordinat tak? Contohnya rumah Khalil. Tengok bawah dulu, tengok kiri. Jadi koordinat dia 1, 4. Perhentian bas, koordinat dia macam mana? Tengok bawah dulu, tengok sebelah kiri. Itu koordinat. Perhentian teksi, tengok bawah dulu, tengok sebelah kiri. Itu cara nak tengok koordinat. Okey, tapi dia takkan tanya, dia nak kamu jarakkan saja. Tapi kena tahulah baca koordinat tu macam mana untuk mengingatkan balik topik tahun 5. Baca bawah dulu, tengok kiri. Baca bawah dulu, tengok kiri. Dari titik. Dari titik. Okey, kalau dia tanya, okey, ni jarak mengufuk. Jarak mengufuk yang ini berdasarkan koordinat. Awak boleh mengira menggunakan kaedah cacing dari rumah Khalil ke lapangan terbang. 1, 2, 3, 4. Maknanya awak kena tunjuk cacing tu. Kalau tak nak buat penolakan macam ni, awak boleh buat cacing. Kalau tidak, awak kena buat operasi tolak. 5 tolak 1. Kenapa tak ambil 4? 4 ni nak tolak dengan siapa? Sebab dia punya paksi Y dia sama. Yang berbeza adalah paksi X. Yang berbeza tu yang kita kena tolak. Macam ni. Yang berbeza je yang kita kena tolak. Yang sama ni tak perlu ubah. Sebab lagi pun dia hanya nak jarak mengufuk. Berapa dari sini pergi sini. Berapa dari sini pergi sini. Jadi kita tengok nombor yang duduk di bawah. Kalau yang macam ni, contohnya kalau sini kan, ni jarak mencancang. Berapa jarak ni? Maknanya kita ambil dari sini dengan sini. Macam tu. Itu je yang perlu kita tolakkan. Kalau dia kata cari beza, cari jarak mengufuk. Tapi ini dia bagi unit. Nampak ni, dia tulis unit. Tapi kita tak boleh jawapan dalam unit. Kita terus tukar ke dalam kilometer. Tukar je dalam kilometer. Jawapan akhir mesti dalam kilometer. Dalam pengiraan, nak guna unit pun tak ada masalah, cm ke. Tetapi jawapan akhir mesti dalam kilometer. Okay, ini latihan. Nanti gambar ni cikgu bagi. Awak tampal je dalam buku. Soalan ni nak salin, sukati. Tapi mesti ada, ni tampal dulu. Bawah tu jawapan A, B dan C. Nampak ni, skala je dah beri. Jadi jawapan awak mesti dalam kilometer. Kilometer. Macam mana nak mengira? Mesti bermula dengan titik dengan titik. Antara titik dengan titik. Itu fungsi dia koordinat. Dan dia takkan tanya koordinat. Nampak tak? Tak ada koordinat pun. Dia hanya nyatakan jarak. Jarak. Dia tak ada. Jadi tahun 6 tak perlu mencari koordinat. Apa yang perlu awak cari? Macam mana kita nak mencari jarak mengufuk dan jarak mencancang. Jarak mengufuk, jarak mencancang. Itu kena tahu. Mengufuk kiri kanan, mencancang atas bawah. Okey, jadi ni tampal. Buat dalam buku Mat 2. Rasanya semua ada buku Mat 2 sebab Mat 1 ada kat cikgu. Mat 2 ada kat awak. Tulis hari ni, hari Isnin 16 Jun. Tampal ni, tulis jawapan A, B, C. Kemudian dah siap, tampal ni pula, buat A, B. Kemudian tampal ni pula, buat yang ini. Itu sahaja untuk hari ini. Sebab cikgu tak tahu hari ni berapa lama perhimpunan. Okay, jadi ini sahaja untuk hari ini. Esok baru kita buat buku aktiviti. Jadi setakat ni cikgu harap jelas lah.
Okey, sebab untuk koordinat tahun 6 kamu hanya belajar mencari jarak. Jarak kamu jawapan akhir mesti dalam kilometer. Kalau tak reti nak buat tolak-tolak, guna je kaedah cacing. Dia bergerak 1, 2, 3, 4. Bila pergerakan, mesti ada anak panah tunjuk ke mana. Dekat gambar tu pun dah tahu, dah perlu tunjuk pun dah boleh dapat markah kalau markah kedua. Okey. Jadi kena tunjuk. Itu cara yang paling mudah nak dapat markah. Kalau tak boleh nak tolak. Ni ke sebab awak tak nampak nombor kadang-kadang kan. Buat je guna kaedah macam ni. Dia akan tanya jarak satu-satu. Mengufuk satu, mencancang satu. Dia tak ada gabungan. Okay, alright. Cuma macam ni, Riang ke Pulau Rajin. Yang ini dia bagi. Dia suruh cari mengufuk dulu, baru mencancang. Jadi, perlu tak tambah jarak mencucuk dalam mencancang? Sekejap cikgu tengok. Tak ada. Dia tak perlu tambah. Awak hanya nyatakan berapa jarak mengufuk, berapa jarak mencancang. Kena maklumkan berapa mengufuk, berapa mencancang, tapi jawapan mesti dalam kilometer. Itu je. Sonang kan? Sonang je. Kalau tak jelas, dalam buku teknik pun ada dicerita macam mana nak mencari. Yang penting jawapan akhir mesti dalam kilometer. Tak perlu ubah apa-apa, tak perlu darab, tak perlu bahagi, tak perlu tambah pun. Just kamu bergerak je ikut macam ni. Gerak je ikut contoh dalam buku teks. Okey, buat dulu ini dalam buku Mat 2. Selamat menjawab.